Okay, take care. Akhirnya dah sampai Peak Kinabalu. Nice. View daripada atas ni sangat-sangat best. Sejuk, aku menggigil. Aku tak lama sini, orang ramai. Jadi kalau kau sampai kat sini kan, sampai ambil gambar cepat-cepat. Lepas tu turun bawah, bagi turn orang lain pula ambil gambar. So turn aku pula ambil gambar. Guys, Tak agak. turun bawah lah. Lepak bawah lah. Lepak dekat ni. Dekat yang ada apa, saya buat kilometer apa? 8 eh? 8. Ha. 860. Ha. Tu lepak kat air tu. Kat mana? Ada dia? Ada depan. Ha, jom. Bawah, tapi bawah lagi lah. Boleh. Ke nak pergi yang satu? Sana. Seratus. Betul sana je kat sana tu. Boleh je. Jom ke sana. Dapat ke sana? Boleh. Kacauan Sini dia ni sikit landai sikit. Sini. Buati. Puati kan. Buati. Cukup buati. Mana ni orang ni? Dia tunggu Abah Syad. Aku sampai atas tu gigil tak tahan dah. Tu orang cakap minum air pop. Ha? Teh opok. Air pop. Tak nak. Dekat atas ni sangat-sangat sejuk. Aku sampai menggigil. Nak tekan button, Allahu Akbar. Nak tekan button apa? Insta ni. Tak rasa kebas. Lepas tu kaki aku menggigil. Sejuk sangat-sangat. Apa-apa pun memang best. Puas hati. View belakang ni kalau kau tengok. Sangat-sangat best.